Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pengguna mesin basuh Toshiba ataupun mesin basuh yang baru dengan panel yang macam ini. Okay, saya akan tunjukkan macam mana kita nak setting memori. Okay, kalau kita tengok kat sini kita ada banyak pilihan lah untuk jenama Toshiba 9 kilo AWM1000EM ni. Okay, kita akan ada banyak course, tapi macam mana kita nak set setting untuk memori. Okay, kita nak tahu berapa macam mana kita nak set memori. Sebab kita nak pakai yang ni, sebab kita malas nak tekan-tekan kan, jadi kita nak set memori. Kalau kita pilih regular, mungkin dia ambil masa terlampau panjang. Sama juga dengan jeans ke blanket ke, terlampau lama kan. Jadi kita akan set kepada memori supaya kita punya mesin basuh hanya berjalan mengikut jam yang kita nak. Contoh macam ni saya set 31 lah. Okay, so saya akan ajarkan. Mula-mula kita on dulu. Okay, kita akan select kepada memori. Okay, dekat memori saya ni dia ada 31 kan. Okay, so kita kena set setiap ni, spin, rinse, wash dan soap. Okay, kita tekan kat proses. Okay, yang ni kita tengok dia blinking dekat spin. Jadi kat sini kita boleh set. Ni 5 minit. Kalau kita nak spin 5 minit, kita akan biarkan dekat 5 minit lah. Okay, ni 7 minit, 8, 9 dan 0. Okay, macam saya set tadi, saya nak 4 minit saja. Jadi saya akan biarkan blinking and then saya tekan lagi proses. Okay, so ini untuk rendam jadi saya biar kosong sebab saya tak nak rendam. Okay, dia dah hilang. Kita tekan sekali lagi. Kita pergi kat wash. Kat sini saya wash, saya set 9 minit. Okay, walau bagaimanapun kalau kita nak set lagi lama tak ada masalah lah. Okay, saya set 9 sebab 18 macam lama sangat. Okay, saya set 9. Okay, dan proses saya akan pilih satu ni macam mana air isi, dia basuh, dia buang, lepas tu dia isi sekali lagi, lepas tu dia basuh, lepas tu dia buang. Tu sekali. Tapi kalau awak nak buat 2 kali, maksud dia akan ulang sekali lagi lah proses untuk rinse ni. Okay, so kalau tengok kat sini, saya punya total hour dia, total minutes dia ialah 31 lah. Okay, jadi saya buat sekali. Spin tadi 4 minit, soap kosong, saya tak nak rendam, wash saya nak buat 9 minit. Okay, so kita akan biarkan macam itu saja. Okay, bila blinking tu dah habis, kita akan tekan start saja. Okay, dia akan isi air lah. Ni dia akan timbang berapa air nak kena masukkan kan. Okay. Okay, so selepas ni anda kata saya nak stop kan, saya offkan balik. And then bila saya on balik, bila pergi dekat memori tadi, okay, dia akan save dekat setting yang kita dah buat sebelum ni lah, iaitu 31 minit. Okay, so agak semua dapat manfaat dan dapat gunakan mesin basuh dengan baik. Okay, bye bye.